Kalau kau orang nak mineral dekat Sabah tu habis, tiba-tiba dah ada orang sodok ambil kau punya mineral, kau undilah Pakatan Harapan. Kau tak percaya? Kau orang undi Pakatan Harapan, kau orang undi JRS Sabah. Tu, hutan simpanan kau orang tu yang baru-baru ni kecoh. Tak percaya? Ada company akan masuk ambil. Saya bukan nak menakutkan. Diam-diam dia orang pergi sodok kau punya mineral tu. Korang cuba. Kau bagi GRS, kau bagi PH. Company siapa yang kita dengar nak terlibat dalam isu mineral Sabah ni? Hutan Sabah tu kemarin. Isu siapa? Yang disangkutkan Fahas kan? Fahas tu mana? Siapa yang tak kenal Fahas? Fahas ni siapa? Orang anu ah. Kami orang Sabah mahukan perubahan. Kami mau bantras rasa. Dibagi 500 kau ambil kan? 500 nilai kau untuk 5 tahun. Murahnya. Sampai sejak tong biru pergi rumah kau undi dia kan? Kononnya mau ada perubahan. Bila ada calon bersih, calon baru kau tidak undi. Kau undi orang yang sama. Yang kau nampak sudah di mana dia punya silap apa segala. Itulah orang bilang orang Sabah ni senang kena beli. Senang kena beli. Guna duit sejak 100, 200, 500. Dorong petik jari Syabah begini. Kalau bagi kamu duit tu, apa sih tu 2 juta, 2 bilion tu kamu? Dorong dapat pemerintah 5 tahun. Kenapa kamu nak pikir deh? Orang Sabah. Wake up bah, wake up. Nah. Assalamualaikum guys. Salam PN Best. Hari ini viral di mana-mana. Salah satu video yang paling lucu saya rasa yang pernah saya tonton. Tapi juga paling menyakitkan untuk kita orang Sabah. Okey, dalam video berkenaan dipaparkan Perdana Menteri kita, PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, melakukan tinjauan di Pasar Gaya Street kalau tidak salah saya. Tapi di pasar lah. Kemudian ketika membuat tinjauan berkenaan, PMX telah pun disapa oleh orang awam yang bertanyakan tentang pemberian wang 40% yang sepatutnya diberikan hasil daripada negeri Sabah. Tetapi macam biasa, PMX kita akan menggunakan perkataan-perkataan hikmat beliau seperti harus berunding, sudah diberi, macam tu kan. Tapi itu kita tolak tepi. Yang paling lawak adalah apabila PMX, menyatakan bahawa hasil Sabah adalah ringgit Malaysia 10 bilion. Tapi kerajaan bagi ringgit Malaysia 17 bilion. Dan beliau bertanya, dari mana dapat 7 bilion? Jawapan yang PMX bagi adalah, negeri-negeri Semenanjung memberikan Sabah 7 bilion. Saya ulang, negeri-negeri Semenanjung memberikan Sabah 7 bilion. Sebutkan negeri mana yang bagi Sabah 7 bilion, ya Allah. Sekarang saya tak tahu Sabah ni macam mana tuan-tuan. Siapa yang nak bekerjasama dengan kerajaan Anwar Ibrahim ni, PHBN ni ke apa ke kan, dengan GRS ni. Saya ingat sekarang ni PHBN, GRS, tiga-tiga pun dah kena getah lah. Ini you have to be honest with yourself lah, you know. Tiga-tiga pun ada getah. BN ada getah juga, PH pun ada getah sekarang ni, GRS pun ada getah sekarang ni. So saya tak tahulah. Mungkin untuk bagi some signal mereka ahli politik ni, mereka hanya takut kalau dia kalah pilihan raya. Mungkin rakyat perlu bangkit dekat situ. Kita tukar, kita tengoklah macam mana tuan-tuan. Tukar kerajaan dekat situ. Lepas tu kita pergi PRM Melaka, kita tukar lagi. Lepas tu kita pergi Johor. Macam mana. Cepat sikit kita buat PRU untuk tukar kerajaan hari ni. Sebab kerajaan hari ni macam-macam benda pelik-pelik berlaku. So bila kita nak tukar benda ni, kita nak cari seorang Perdana Menteri yang boleh dipercayai. Nombor satu, jangan ambil Perdana Menteri yang banyak sangat pun kata yang terhutang budi banyak pada taikun-taikun, atau kita rasa pernah ambil banyak-banyak beg daripada rasuah ke semasa jadi menteri pilihan raya ke apa. Itu tak boleh lah. Ambil yang betul-betul bersih. Dan satu lagi, dalam sistem kepatian Malaysia ini, bila Perdana Menteri itu datang daripada satu parti, dia akan terpaksa jaga parti dia dulu. Ini salah satu punca rasuah juga tuan-tuan. Bila dia nak jaga parti dia, maka parti dia ni biasalah macam-macam lah naknya.
Macam-macam dia nak. Ada mau projek, biasalah minta projek ini semua ni. So dia nak jaga parti dia. Yang parti dia dah terbiasa dengan projek-projek ini. UMNO dulu pun macam itu. PKR sekarang ni sekejap je. UMNO 60 tahun baru jadi macam tu. PKR 2 tahun dah jadi macam itu. So jadi Perdana Menteri, projek, rosak parti itu. Duit rakyat dia terpaksa serving ahli parti dengan orang-orang parti-parti dia dulu. Kita rakyat Malaysia yang tak berparti, macam saya tak berparti sekarang, tak dilayannya apa benda. Kita rakyat biasa, kita tengok je lah duit kita digunakan oleh dia orang ini. So ini salah satu lagi masalah. Apabila sistem parti kita ini melantik seorang Perdana Menteri yang bila dia jadi Perdana Menteri, dia kena jaga parti dia. So semua sumber-sumber rakyat ini terpaksa digunakan untuk mengekalkan dia punya kuasa dalam parti dia. So dekat situ lagi satu punca politik wang dan rasuah, tuan-tuan. So sebab itu lagi justifikasi atau asbab kenapa saya sokong supaya PAS jadi Perdana Menteri. Sebab orang PAS ni, tuan-tuan, dia tak main macam itu. Dia tak main apa orang kata nak kena bertanding presiden ke timbalan presiden ke pakai duit. Dia tak macam itu. Anwar Ibrahim dah bagi apa? Ini cakap dekat mulut, cakap Elio tahu tak? Dengan orang Sabah dengar 17 bilion. Saya nak tanya orang Sabah lah. Apa yang 17 bilion Anwar Ibrahim cakap ni? Yang dia kata dah bagi ni. Kat mana ni 17 bilion ni? Kamu orang demi kuasa, demi periuk nasi kamu orang sanggup gadaikan MA63 kamu orang tu, yang mana Sabah ini adalah MA63, ada surat beranak Sabah ni MA63, perlembagaan Sabah tu MA63-nya. Bayangkan orang-orang PKR, saya tengok dekat media sosial, dekat Facebook. Bukan main lagi, orang PKR upkan cerita Anwar Ibrahim dah bayar dekat Sabah 17 bilion, tahu tak? Orang-orang PKR ni, orang-orang PKR Sabah ni dah upkan benda tu. Tak banyak dah. Bukan main bangga lagi. Kalau yang orang Semenanjung, PKR Semenanjung, dia aku tak kisahlah. Memang dia anggap Anwar Ibrahim ni Tuhan. Dia dewakan Anwar Ibrahim. Tapi, kalau orang Sabah yang up cerita Anwar Ibrahim ni, daripada PKR, kau orang memang bingap lah. Macam mana saya tak cakap bingap? Benda tak nampak. Apa tak nampak? Tiba-tiba Anwar Ibrahim cakap 17 bilion aku dah bagi Sabah. Tak terpinga-pinga kita dengar. Dan orang-orang PKR Sabah pula bangga dengan cerita ni. Saya tak beritahu orang Sabah lah. Kalau geng-geng kau tengok dalam media sosial PKR Sabah dia pergi cerita tentang Anwar Ibrahim bagi 17 bilion ni Kalau kau jumpa dia, kau ludah aja muka dia orang tu. Dia kencing ke orang Sabah itu tahu tak? Dunia dah mula sedar. Dunia dah buka mata penipuan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita je dekat Malaysia ni tak sedar lagi tu. Semua tak mau percaya. Semua kata ini hanyalah wayang. Sabah